Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Arifin bin Haji Saili dari Sekolah Ugama Lambak Kanan. InsyaAllah akan membaca pelajaran amali ugama yang bertajuk Doa Ketika Mendengar Kematian. Sebagai info tambahan, doa ini dibaca apabila mendapat perkhabaran sama ada ahli keluarga, sahabat mahupun orang yang tidak diketahui telah kembali ke rahmatullah. Doa ketika mendengar kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma ktubhu indakal muhsinin waj'al kitabahu fi illiyin wakhlufhu fi ahlihi fil ghabirin wala tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan sesungguhnya kepadanya kami akan dikembalikan. Dan sesungguhnya kami pasti dikembalikan kepada Tuhan kami. Ya Allah, masukkanlah dia dalam golongan orang yang baik dan jadikan catatan amalannya di Illiyin, iaitu di dalam kitab yang mencatat segala perbuatan orang-orang yang bertakwa, dan gantikan dia bagi keluarganya, dan janganlah tegah kami daripada memperolehi pahala, dan janganlah kami difitnah selepas ketiadaannya. Doa ketika mendengar kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma ktubhu indakal muhsinin waj'al kitabahu fi illiyin wakhlufhu fi ahlihi fil ghabirin wala tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan sesungguhnya kepadanya kami akan dikembalikan. Dan sesungguhnya kami pasti dikembalikan kepada Tuhan kami. Ya Allah, masukkanlah dia dalam golongan orang yang baik dan jadikan catatan amalannya di Illiyin, iaitu di dalam kitab yang mencatat segala perbuatan orang-orang yang bertakwa, dan gantikan dia bagi keluarganya, dan janganlah tegah kami daripada memperolehi pahala, dan janganlah kami difitnah selepas ketiadaannya.